Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kimi Mobs. Kembali lagi kita pada minggu ini. So tak lambat saya ucapkan selamat Hari Raya pada semua. Maaf zahir dan batin. InsyaAllah daripada saya Kimi Mobs, semoga channel saya dapat memberi manfaat lah pada korang yang memerlukan. Okey, tak ada apa nak cakap sangat. Okey, minggu ni kita direct to the point lah. Minggu ni saya ada satu projek. Ini Pro2 Myvi, kakak saya lah, Pro2 Myvi kakak saya. Dia leaking dekat cover head gasket. Jadinya saya nak tukar lah cover head gasket. Kalau korang tengok nampak sampai ke lantai dia punya leaking tu kan, sebab dah lama. Balik raya, balik kampung barulah boleh tolonglah tukarkan gasket kereta kakak saya ni. Lepas tu alang-alang kita tukar sekali dia punya spark plug. Spark plug pun saya rasa dah lama tak tukar kot. So spark plug ni spark plug yang bajet dan performance yang agak bagus jugalah untuk kereta. NGK G-Power, pastikan original. Okay, yang saya beli ni memang original lah. Dia punya authorized dia Amaze Auto. Alright. Jadi yang pertama sekali, semua ni kena buka lah. Airbox ni kita kena keluarkan dulu. Lepas tu dia punya coil plug tu pun kena buka lah. Skru 10 kena buka semualah nanti. Okay, nanti saya sambung. So pada mana yang belum subscribe lagi channel saya, subscribe dulu channel saya. Okay, let's go. Bye bye. Sebenarnya tak berapa nak sihat ni, sesama sesama batuk. Ni pun baru okey sikit lah. Hari ni raya ke-4. Projek ni saya buat raya ke-4. Okay, hari ni pun saudara mara pun dah tak ramai yang datang, sebab dah raya ke-4 kan. Kita jalan projek lah daripada tak buat apa-apa kan. Okay, let's go. Bye. Okay geng, so cover head saya dah buka. Korang tengok lah. So far ok lagi lah dalam dia. Cuma dia dah leaking kan. Sebab saya rasa kereta ni first time kot tukar cover head gasket. Sebab kereta ni dulu beli baru. Kalau korang tengok, kalau saya tengok lah dia punya gasket, dia patut ni getah tau. Dah macam dah jadi macam keropok lah. Boleh patah-patah macam tu je. So sekarang ni saya nak buka dulu, nak buang cover head gasket lama ni, masuk cover head gasket baru. Lepas tu tengok lah, mungkin letak gam sikit-sikit lah, nak bagi dia fit pada cover head gasket tu kan. Tengok dulu macam mana. Sekarang pun hari hujan. Okay, saya sambung balik lah. Alright. Okay, so job dah settle. Minta maaf, saya cari footage hilang. GoPro saya ni sekarang memang banyak buat hal lah. Rekod, dah tekan rekod, lepas tu tiba-tiba footage hilang. Aduh, sakitnya hati. Baru nak buat konten lain sikit kan, Myvi. Alah hai. Tapi tak apalah. Janji everything is okay. Dah pasang apa semua. Engine pun saya baru lepas cuci. So far dah round-round tadi. Memang tak adalah minyak nampak keluar kan. Should be okay lah gasket tu. Janji ikat dia, jangan, kalau korang tak ada torque wrench, ikat jangan ketat sangat lah, sedang-sedang je. Jangan over tight, nanti sekarang crack pula cover head punya cover ni kan. Sebab ini dia aluminium. Aluminium ni dia lembut sikit lah kan. Okay, so tak ada apa-apa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain video, di lain konten. Jangan lupa like video saya, tanda support. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.
satu lagi, kalau korang nak beli barang yang sama yang saya pakai dalam video ni, korang boleh tekan produk link dekat bawah, ataupun boleh cari dalam ruangan description. Okay, bye bye.